Sikap toleransi adalah asas kepada keharmonian hidup masyarakat berbilang kaum di negara ini. Biarpun begitu, kadangkala konflik kecil yang tercetus mampu mewujudkan masalah yang lebih besar sehingga menjejaskan hubungan di kalangan komuniti yang terlibat. Masalah kewangan adalah antara pencetus kepada beberapa permasalahan yang sering kali mengganggu ketenteraman hidup bukan sahaja individu tetapi juga penduduk setempat. Ini kerana masalah berkenaan akan memberi kesan kepada emosi kepada individu yang terlibat. Lebih memburukkan lagi, keadaan emosi yang terkawal ini mungkin berakhir dengan kemurungan. Walaupun nampak remeh, jika terus dibiarkan, ia akan memberi kesan kepada kesihatan mental masyarakat terbanyak. Kajian oleh beberapa institusi berkaitan psikologi dan perekonomian mendapati kira-kira 12% daripada masalah kewangan penduduk negara ini berpunca daripada pemberhentian kerja. Ia kemudiannya mewujudkan rantaian permasalahan lain seperti kegagalan membayar hutang perbankan, sewa rumah dan banyak lagi. Kes gagal membayar sewa merupakan masalah yang paling biasa berlaku dalam masyarakat di negara ini. Minum, bang? Terima kasih. Aduh, banyak bil nak kena bayar ni. Alah. Bang, tadi masa abang keluar, tuan rumah minta duit sewa rumah lah. Cik Muruga datang sini? Macam ni lah awak. Kalau dia datang lagi, awak cakapkan dia minta dia bersabar sikit je lagi. Sekarang ni kita tengah susah. Kita tengah tak ada duit. Abang pun baru je hilang kerja kan. Duit yang ada tu pun kita nak guna buat makan. Itu pun tak cukup. Kalau dia datang lagi, awak cakap je lah dengan dia macam tu. Saya nak cuba cakap dengan dia, tapi dia macam tak puas hati. Dia asyik ulangnya kita tak bayar 3 bulan. Saya malulah bang, jiran-jiran dah pandang kita semacam je. Abang faham. Tak apalah. Abang cuba usahakan. Baiklah. Awak tak minum ke? Tak minum. Tak apalah, nanti saya buat. Masa dia datang tu kita dalam keadaan murung, kita pun dalam keadaan bersedih atas kehilangan kerja. Kan, anak-anak tak cukup makan, kan, bayaran bil-bil pun tertunggak, termasuklah sewa rumah. So saya jadi marah bila dia datang, mengetuk pintu, jiran-jiran dengar kan. Mengutuk, jiran dah mula bercakap belakang, sedangkan mereka tak tahu yang saya kehilangan kerja. So sumber pendapatan saya dah tak ada. Cik Muruga. Nak masuk ke? Mau cakap lah sudah 3 bulan you punya sewa rumah tertunggak tau. Ini sudah bulan keempat tau. Saya minta maaf lah Cik Muruga ya. Bukan saya tak nak bayar, tapi buat masa ni saya betul-betul tengah tak ada duit. Kalau ada duit, saya pasti dah bayar. Tunggulah, bila saya dah dapat kerja baru nanti, dah dapat gaji, saya bayar. Ya, tolonglah. Saya sudah bagi you 3 bulan. Sudah masuk ke bulan keempat. Lagi you minta lagi time. Macam mana saya mau lagi bagi you? Dan saya punya pinjaman siapa mau bayar? Kan? Dia kerap datang tu, saya rasa benda tu memang mengaibkan saya lah. So saya rasa benda tu memang mengecewakan saya lah. Saya rasa dia tak patut buat begitulah. Datang macam tu kan, menimbulkan isu di kalangan penduduk kan. Sepatutnya beliau boleh orang kata hubungi saya dahulu ataupun panggil saya, kita bincang secara baik dan sebagainya. Memang masalah tu memang punca daripada saya lah yang diberhentikan kerja. Tapi bagi saya masalah ni boleh diselesaikan dengan cara baik lah, bukan dengan cara dia memalukan saya. Dia datang sampai jiran-jiran dah mula bercakap, sehingga kan pengurusi KRT di tempat saya tu pun dah mula memanggil saya waktu tu. Saya dalam keadaan yang sangat tertekan lah semasa tu. Sebab tu bila saya call ataupun WhatsApp saya tak dapat jawapan yang memuaskan. Saya terpaksa lah pergi dan berjumpa dengan penyewa rumah untuk meminta bayaran lah sebab dah 4 bulan tertunggak. Bila saya tak dapat duit lah, saya punya bil lain semua pending.
Saya ambil contoh bank. Bank dah call saya. So mungkin saya boleh cover untuk sebulan 2. Bulan ketiga dia dah efek kereta saya dah. Pembelanjaan harian saya, keluarga saya. Jadi saya pun dah tak boleh rolling dah. Ini sudah masanya cukup, saya sudah bagi 3 bulan saya sudah bagi. Masih lagi you bagi sebab yang sama. Macam mana? So saya mau selesaikan hutang bank, tak boleh. Semua tertunggak pasal you. So macam mana? Macam ni lah. Saya bagi sampai hujung bulan ini, you cuba selesaikan hutang. Kalau tidak, saya sarankan you cari rumah lain. Maksud you halau kami? Saya tak ada halau. Tapi saya bagi you pilihan. You fikir-fikirlah. Ha? Saya jalan. Kajian yang dijalankan menunjukkan hanya 24% rakyat Malaysia yang mampu bertahan dalam tempoh 3 bulan tanpa pendapatan. Oleh itu, ia perlu ditangani dengan segera dan bijak kerana bermula dari institusi keluarga, masalah ini boleh meruntuhkan komuniti sesebuah negara. Daripada statistik yang diperolehi menunjukkan bahawa kira-kira 12% daripada permasalahan yang timbul dalam masyarakat hari ini berkait rapat dengan masalah kewangan. Walaupun secara relatifnya masalah ini nampak kecil, namun dapakannya kepada institusi kemasyarakatan adalah amat besar. Ini kerana selain menyebabkan gangguan emosi dan tekanan perasaan seperti anxiety dan depression, gejala tidak sihat ini juga boleh menjerumus kepada kecederaan atau kehilangan nyawa. Bagi mengelakkan perkara berkaitan komuniti menjadi lebih serius dan membabitkan pihak polis dan perundangan, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN telah menubuhkan sebuah unit yang dipanggil Mediasi Komuniti. Mediasi adalah salah satu alternatif dalam melaksanakan intervensi terhadap satu-satu isu pertikaian atau konflik yang melibatkan anggota dalam sesebuah komuniti. Dengan kata lain, mediasi komuniti bertindak sebagai langkah pencegahan awal dalam menyelesaikan sesuatu konflik yang berlaku. Proses mediasi ini disediakan secara percuma oleh JPNIN di 8 pusat mediasi di seluruh negara. Bila disebut mediator ni sebenarnya bahasa yang paling mudah adalah orang tengah. Okey. So dalam konteks yang lebih formal, dipanggil mediator community ni sebagai seseorang individu yang kita latih secara formal. Okey, secara formal ni maksud dia kena mengikuti proses-proses untuk menjadi seorang mediator, di mana peranan dia sebagai orang tengah yang berkecuali. Dia tidak memihak kepada mana-mana untuk membantu menyelesaikan pertikaian pihak-pihak. So dalam kes ini biasanya dua pihak yang akan menjadi orang tengah membantu menyelesaikan pertikaian dua-dua pihak secara menang-menang. Sebab tujuannya kita nak menggalakkan daripada mula-mula bermasa muka, berselisihan faham, akhirnya dia dapat memperbaiki komunikasi dan hidup aman damai dalam komuniti. Itulah dikatakan mediator community. Bagi melancarkan urusan pengendalian kes, seramai 571 individu telah dilatih dan dilantik untuk menjadi mediator di bawah program mediasi komuniti JPNIN. Bila ada saja isu, tak payahlah terus pergi ke mahkamah. Cari pihak-pihak yang boleh membantu menjadi pendamai. Kita selesaikan dulu di peringkat komuniti. Kita sebenarnya nak menggalakkan dialog di kalangan komuniti. Kalau ada apa-apa isu, kita duduk bersemuka. Secara terbuka, kita berdialog mengenai pasti apa punca, apa masalah dan kita cari penyelesaian bersama.
Bagi tujuan itu, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional turut melibatkan kepimpinan rukun tetangga dalam projek mediator komuniti ini. Untuk itu, 374 pengerusi rukun tetangga telah dilatih dan ditauliahkan sebagai mediator komuniti. Bagi Datuk Zaria Ali yang memegang jawatan pengerusi KRT selama 2 penggal, masalah membabitkan sewa rumah adalah masalah yang banyak berlaku di kawasan pentadbirannya. Namun dia dan ahli jawatan kuasa KRT akan segera bertindak pantas bagi mengelakkan konflik menjadi lebih besar. Ini sebenarnya melibatkan masing-masing sebenarnya antara owner dan penyewa. Jadi bila benda ni akan impak dia kepada jiran-jiran yang lain dan dia akan jadi satu pertelingkahan yang besar daripada mak bapak, anak-anak dan terus pada komuniti. Jadi kita tak nak nanti duduk hari-hari jumpa. Hari-hari jumpa, tengok. Jadi benda ni tak bertegur sapa. Lama-lama dia akan jadi membiak dengan perkara-perkara yang lain. Saya akan ambil maklum. Saya akan berjumpa kedua-dua belah pihak dan cuba menyelesaikan masalah ni. Dan sekiranya masalah ni tidak dapat dibendung, pengakhirannya kami akan bawa ke pusat mediasi. Terima kasih kepada semua AJK sebab betul lumus dan bekerjasama. Di antaranya kerjasama kita iaitu daripada Tunas Jiran dengan UKM Bangi dan juga UPM Serdang. Okey? Berkenaan dengan timbalan pengurusi ada mencadangkan satu mesyuarat khas untuk semua anggota SRS kita. Nak tahu kebesaran SRS kita macam mana dan gerak kerja dan permasalahan yang dihadapi oleh anggota SRS kita. Okey, saya akan teruskan dengan bab-bab hal lain. Saya minta AJK kalau ada apa-apa boleh kita bincang bersama. Saya Puan Pengerusi, tadi saya menerima satu aduan mengenai katanya ada pertelingkahan berlaku antara tuan rumah dengan penyewa Puan Pengerusi. Oh, macam tu. Ini tak boleh ni. Kita tak boleh biarkan perkara begini berlanjutan. Sebab ia akan menjadikan impak dan pergeseran antara jiran setempat kita ni. Sebelum dia berebak, nanti kita akan panggil kedua-dua belah pihak. Dan kita nak tanya apa sebenarnya permasalahan diorang. Ibarat menarik rambut dalam tepung, dia perlu menggunakan kemahirannya untuk mendapatkan persetujuan kedua pihak bertelaga agar perkara ini diselesaikan secara mediasi. Waktu dia panggil saya, waktu tu dia terangkan kenapa dia nak bantu saya. So waktu tu saya tahu, oh rupanya ada pihak yang boleh bantu saya. Yalah, kita tahu mungkin kita tidak dibantu dari sudut kewangan, tapi mungkin option-option yang lain ataupun orang kata dia nak bantu dari sudut teknikal atau sokongan dan akhirnya kita dapat jawapan tu semasa mediasi. Semasa saya mengalami masalah ni, saya tak terfikir berkenaan kaedah mediasi ni. Tetapi bila Tuan Pengerusi memberikan saya pilihan untuk mediasi, saya menerima. Why not? Sebab saya nak selesaikan masalah ini. Saya tertekan sangat masa tu. Saya menggunakan apa sajalah alternatif yang boleh menyelesaikan masalah saya. Dan saya menyarankan dan mencadangkan agar kamu berdua ni dimediasikan. Apa pendapat kamu, Tuan Syed? Saya ikut je yang mana difikirkan baik. Bagaimana kamu? Saya okey je, janji masalah ni selesai. Kalau begitu, saya akan rujuk perkara ni di pejabat mediasi dan saya berharap sekiranya terdapat penggailan antara kamu berdua, kamu hendaklah berdua ni bekerjasama supaya perkara begini tidak dipanjangkan dan diselesaikan dengan cara yang baik. Itu saja yang saya harapkan. Jadi kita dalam proses nak memperluaskan lagi pengetahuan, pengenalan tentang mediator community dan insya-Allah saya yakin masyarakat akan menerima baik kerana perkhidmatan yang ditawarkan buat masa ini oleh Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional adalah secara pro bono, secara percuma.
Mediasi komuniti adalah antara inisiatif Kementerian Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional yang bertindak sebagai intervensi terhadap permasalahan dalam komuniti. Ia adalah selaras dengan Seksyen 8(D) Akta Rukun Tetangga yang menetapkan antara fungsi dan tugas jawatan kuasanya adalah menyediakan pengantara bagi maksud perdamaian dalam pertikaian atau permasalahan dalam komunitinya. Sepanjang tahun 2017 sehingga 2024 lalu, mediasi komuniti telah berjaya menyelesaikan 1,117 kes. Ia membabitkan perkara-perkara yang bersangkutan dengan masyarakat seperti perselisihan faham antara jiran, kacau ganggu dan juga masalah berkaitan haiwan peliharaan. Walaupun itu kecil, kalau tidak ditangani, dia akan menjadi satu perasaan dendam, marah. Kita nak mencegah konflik. Okey, di peringkat akar umbi ni, supaya konflik yang kecil tu, kita cuba selesaikan. Jangan dibiarkan sehingga dia menjadi satu isu yang lebih besar. Kalau dua-dua pihak bersetuju, then kita akan mengaturkan satu sesi pertemuan. Dan semasa sesi tersebut pun, pihak-pihak yang berkonflik masih boleh menarik diri. Bagi Zulkifli, sebagai masyarakat yang matang, beliau percaya banyak masalah yang berlaku di peringkat akar umbi boleh diselesaikan tanpa membabitkan pihak berkuasa dan perundangan. Oleh itu, peranan yang dimainkan mediator komuniti amat penting agar konflik yang berlaku dapat diselesaikan melalui meja rundingan. Muhammad Zainuddin Amran adalah salah seorang mediator terlatih di bawah Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Biasanya bila kita mendapat sesuatu laporan ataupun mengenai kes yang perlu dirujuk, saya akan memastikan bahawa saya mengetahui akan latar belakang kes dan pelibatan pihak-pihak yang akan saya uruskan dalam proses mediasi yang dimaksudkan. Dan saya akan pastikan bahawa kedua belah pihak dapat saya yakini untuk duduk dalam proses mediasi ini. Dia yang telah 10 tahun menjadi mediator turut menyandang tanggungjawab sebagai pengerusi KRT. Kes ini, saya dapat maklumat tentang ada konflik yang perlu kita selesaikan dan berdasarkan kepada itu, selaku mediator, saya mengalu-alukan kedatangan kedua belah pihak untuk kita cari jalan penyelesaian. Sudah pastilah saya sebagai mediator akan memastikan bahawa kerahsiaan proses mediasi ini dapat berjalan dengan lancar. Dan seterusnya juga saya ingin memastikan bahawa tuan-tuan kedua pihak dapat memberikan kerjasama. Jadi faham lebih kurang. Jadi kalau itu untuk kita meneruskan sini, saya minta salah seorang, siapa nak mula dulu, kenalkan diri dan mungkin latar belakang keluarga sedikit secara ringkas untuk saya dapatkan pengesahan dan maklumat seterusnya. Siapa nak cakap dulu? Siapa nak kenalkan diri dulu? Sebagai seorang mediator, individu terbabit perlulah menjadi pendengar yang baik. Selain itu, dia juga perlu bijak bermain psikologi, terutama ketika perbincangan menjadi tegang dan berubah kepada pertengkaran. Ini bagi mengelak perbincangan berakhir sebelum kata sepakat dapat dicapai. Bila kita duduk dalam proses mediasi, kedua belah pihak akan membuat luahan dan mereka akan menceritakan apa jua yang mereka rasakan tidak puas hati. Dan dalam mediasi ini juga sebenarnya ada lagi satu proses. Jika sampai kedua belah pihak ini tidak dapat bersemuka, kita akan adakan satu lagi pendekatan iaitu caucus, di mana kita akan asingkan dan mediator akan berjumpa setiap pihak dengan mengutarakan isu-isu yang mungkin sensitif, yang mungkin tak terungkai apabila mereka berdepan. Dan isu kerahsiaan inilah yang merupakan kelebihan kepada mediator untuk mencari jalan apakah pendekatan yang paling sesuai supaya mereka boleh bertolak ansur. Kita kena pastikan bahawa fokus utamanya adalah isu yang ingin dibawa. Dan selepas itu barulah kita menyediakan beberapa option yang ada supaya kedua belah pihak dapat pencerahan untuk memilih option yang terbaik supaya kedua belah pihak boleh bersetuju. Walau bertegang leher dalam menegakkan hak masing-masing, namun mediasi yang dilakukan ini mampu mencapai kata sepakat daripada kedua pihak bertelagah.
Hasil daripada perbincangan yang dilakukan, kedua pihak akhirnya bersetuju dengan terma yang dikemukakan. Kita sangkakan ialah jabatan perpaduan tu hanya jabatan perpaduan. Bila kita hadir tu, perkhidmatan ataupun khidmat nasihat yang diberikan oleh jabatan ni memang bagi saya sangat terbaik lah. Saya berasa sangat lega selepas berlaku proses mediasi ini sebab kita mencapai satu jalan penyelesaian lah, dapat mencari kata putus dan dipersetujui bersama. So saya ucapkan terima kasih kedua pihak. Saya harap kita dapat jumpa di depan dan kita bersalam. Tanda kita telah mencapai satu persetujuan bersama. Okay, terima kasih Tuan Syed. Jangan lagi gundah kelana. Harap dapat bersalam dan kita jadi selesai dan menjadi jiran yang baik semula seperti biasa. Jom. Yang penting bagi saya kalau kedua-dua pihak tu saling memahami, boleh berfikir secara waras, tidak ada masalah yang tak boleh diselesaikan, insya-Allah. Inilah pentingnya mediator ni. Because mediator ni akan membantu. Kita ni kalau boleh ibarat nak mencari masalah, nak selesaikan masalah. Itu je lah harapan jabatan khidmat mediator komuniti ni. Kehidupan bermasyarakat ini umpama aur dengan tebing. Keduanya perlu saling bekerjasama dalam memastikan kelangsungan yang menguntungkan kedua belah pihak. Sehubungan itu, setiap konflik yang berlaku perlu ditangani dengan bijak agar keharmonian masyarakat terbanyak terpelihara. Ibarat carik-carik bulu ayam akhirnya bertaut semula.